Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdoakan semua penonton program Ibrah Ramadan kita berada dalam kesihatan yang baik dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doa pada Allah, Rabbana taqabbal minna. Moga Allah Ta'ala terimalah ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang beberapa hari kita berada dalam bulan Ramadan ni. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira masih segar lagi dalam ingatan kita berkaitan dengan siri-siri sebelum ni yang kita duk cerita berkaitan dengan perang Khandaq tu, yang berlaku di antara umat Islam dan pakatan beberapa termasuk Bani Nadir dan beberapa orang lagi daripada puak-puak Quraisy ni, puak Ghatfan dan sebagainya, untuk serang baginda Nabi SAW di Madinah. Tetapi macam saya abang lah sebelum siri-siri sebelum ni, peperangan ni nak kata perang pun tak jadi, nak kata tak perang pun perang. Ada sikit-sikit panah, batu, macam tu sahaja. Tetapi apa yang berlaku adalah Nabi SAW berkat kesabaran, Allah Subhanahu Wa Taala bantu umat Islam ketika itu dengan beberapa bantuan yang luar biasa. Walaupun kita kata tadi, puak Bani Quraizah yang duduk dalam Madinah tu, mereka telah khianat dengan Nabi SAW. Satu lagi yang buat naya kat Nabi ni siapa dia? Geng munafikin yang duduk dalam Madinah ni. Bila mereka tengok 10,000 orang nak perang, mereka kata ni bukan dia lah, cari pasal nak pergi perang mereka ni. Mereka kata inna buyutana aurah, kami nak balik lah, rumah kami tak ada orang jaga, rumah kami terdedah kepada bahaya orang perempuan saja ada, jadi kami baliklah. Kata Allah Ta'ala, inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara. Sebenarnya bukan rumah hampa tu yang tak ada penjaga. Aku tahu apa yang hampa nak belah, hampa nak lari, tak mau nak perang. Maknanya Nabi nak perang ni terpaksa berhadapan dengan pembelotan daripada Bani Nadir tadi ni, Bani Quraizah, dan satu lagi adalah dengan puak-puak munafikin. Dalam keadaan tertekan dan susah tu, Nabi SAW run juga perang tadi ni, Nabi tak lari. Itu kehebatan baginda Nabi SAW. Cuma tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila saya nak balik pada ketika nak pecah batu ketika nak buat parit tu, sebenarnya panjang dan dalam. Kata Imam Syanqiti, Syekh Ghali Syanqiti, dalam dia tu 9.1 meter. 9.1 meter panjang dia. Dan 18.3 meter dia punya lebar dia tu. Kiranya kalaulah kuda yang pantas, laju, kemas, yang power, yang superb ni, dia masuk dalam tu, dia tak boleh keluar lah. Kira dia duduk, dia parking terus dalam tu lah. Kawan dia nak naik tak boleh, dia nak maksudnya itu strategi. Bayang tengok no, dah lah ketika tu dalam keadaan makanan tak ada, dalam keadaan susah, mereka korek parit yang sangat panjang dan sangat dalam. Yang lebih luar biasa dan hebat lagi adalah penatnya apa dia? Makanan tak ada. Makanan tak cukup, lapang. Ada satu batu yang sangat besar. Nabi, mereka duk katok tak boleh, katok tak boleh. Nabi SAW, mereka panggil Rasulullah, batu ni macam mana? Kami tak boleh nak buat apa dah ni. Nabi ambil alatan besi cangkul itu, Nabi katok sekali. Dan keluar macam cahaya dekat batu tadi tu. Nabi kata kat mereka, aku melihat istana Raja Parsi runtuh kita umat Islam.
sekali lagi kata, aku melihat mahkota merah Raja Rom jatuh ke tangan umat Islam. Kata sekali lagi, aku melihat kerajaan Sana'a di Yaman jatuh pada umat Islam. Tengok Nabi SAW nah. Walaupun dalam keadaan semua tak larat, Nabi macam suntik satu motivasi luar biasa. Hari ni yang susah, satu hari yang akan tengok bagaimana kerajaan Rom dan Parsi akan tunduk pada umat Islam. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, betul kerajaan Rom, mahkota Raja Rom tu ada dalam tempat khalifah dia. Dia pegang, dia menangis. Dia kata, aku teringat ketika kami susah dalam Khandak, kami korek parit tu, Nabi habaq dekat kami. Dan betul apa Nabi habaq. Sekarang ni kami lihat betapa Rom dan Parsi jatuh pada umat Islam. Benar kata-kata. Tapi yang tak mau dengan benda tu siapa dia? Orang munafikin. Mereka kata, sembang Rom, sembang Parsi, tinggi sangat. Parit pun tak selesai lagi. Ni perang pun tak lagi. Apa Allah, kemudian Allah Ta'ala turun ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ketika orang-orang yang ada penyakit munafikin, yang ada ketika orang munafikin dan orang yang ada penyakit dalam hati mereka ni, apa mereka kata? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul itu adalah ghurura, janji palsu. Orang Pulau Pinang kata ranjau. Nak muruh agak-agak lah. Kalau kata janji menang perang, kami bolehlah accept. Takkan boleh menang Rom Parsi kot. Tang ni, mereka kata kami malas follow lah. Nampak macam ranjau teruk sangat ni. Mereka cuci tangan, petik jari. Mereka kata, jom geng-geng kita semua, kita balik. Hampa tunggu sini, duk kena ranjau dengan mereka ni murung gitu ya. Mereka balik. Mereka tak mau follow Nabi SAW. Itu ujian juga. Kerana mereka ni tarik diri kepada saat-saat terakhir. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di hujung perang tadi tu apa yang berlaku adalah Allah hantar mai angin yang sangat kuat sehingga menyebabkan musim tu musim sejuk. Angin sangat kuat, putus kemah-kemah, tali-tali kuda, tali-tali unta yang depa bawa semua putih-putih apa semua tu. Depa jadi tak ketahuan malam tu. Tambahan pula di kalangan depa ni dah pecah dah. Hang tak percaya kat aku tak percaya kat hang. Sayyidina Nu'aim punya cerita tadi tu, dia pecah belah. Dalam keadaan perang pun jadi tak jadi. Dalam keadaan angin ribut kuat. Musim sejuk pula. Pakatan di kalangan mereka pun dah macam mereka tak okey dah. Akhirnya mereka lari lintang pukang malam tu juga. Maka umat Islam memerangi peperangan Khandak tadi tu. Menang pada umat Islam. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu benda apa yang penting dalam perang Khandak ni. Apa dia? Yang pertama sekali adalah keyakinan para sahabat. Mereka yakin bahawa yang kata-kata Allah dan Rasul. Walaupun depan tu tak ada apa. Bau korek parit je. Macam mana Rom Parsi kami nak menang. Tapi mereka yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda penting kita nak ambil dalam perang azab dalam keyakinan kita. Saya tengok kita hari ni lah, umat Islam hari ni, keyakinan pada kata-kata Allah dan Rasul tu dah jadi tak ada lah. Sekarang ni tuan-tuan kita boleh tengok satu orang yang dia boleh cakap, alah semayang buat apa, semayang kau beli kaya pun. Alah puasa buat apa, aku ada duit banyak dalam poket aku bukan sakit pun. Aku boleh je berhenti beli nasi semua. Dia boleh kata, Tuhan ni awak, dia suka sangat tengok orang lembek, tak larat, puasa. Lepas tu dia paksa orang semayang tarawih pula malam pula. Tak apa-apa. Dia berani cakap. Padahal dia mengaku 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah. Perang Khandak ajak kepada kita apa dia? Apa yang Allah cakap, apa yang Rasulullah SAW cakap, kita terima bulat-bulat tanpa ada persoalan, di hujungnya berjaya. Saya tak pernah jumpa lagi dalam sejarah dalam Quran mana-mana orang yang lawan Allah dan Rasul dia berjaya. Tak ada. Kaum Ad ke, kaum Samud ke, mereka ni semua adalah orang-orang yang berjaya. Sebab apa? Sebab mereka letakkan apa yang Allah suruh adalah sebagai satu kejayaan maksimum pada mereka. Itu yang kita nak ambil satu pengajaran besar dalam kehidupan kita berkaitan dengan perang Khandak. Ada lebih kurang 4 atau 5 pengajaran yang kita akan jumpa dalam siri yang terakhir nanti berkaitan dengan Khandak. Saya akan buat khulasah
akan buat penutup sekali semua siap lengkap semua, dan poin yang penting berkaitan dengan khandak yang boleh kita ambil berbalik umur sebagai pengajaran sepanjang Ramadan dan boleh guna masa Aidilfitri semua nanti insya-Allah. Jadi saya rasa cukup siri ini, kita akan jumpa nanti dalam siri terakhir berkaitan dengan khandak. Jumpa anda semua di siri akan datang nanti Ibrah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.